Tan Sri Yang Dipertua, atas permintaan Yang Berhormat 2 bulan yang lalu, saya sudah minta Jabatan Kejarah dan juga Lembaga Laboran Malaysia untuk mengadakan satu persetujuan di antara mereka. Pada akhirnya dalam mesyuarat 15 hari bulan ini, Grant Saka bersujud. Dia mula-mula dia kata 10 juta. Saya cakap tak boleh 10 juta. 5 juta boleh dijadikan satu toll gate untuk smart card dan lain-lain, di mana mereka minta 2,5 juta dibayar oleh pemaju, 2,5 juta boleh dibayar oleh syarikat. Itu pun saya minta LLM, jika boleh mengurangkan ganti rugi daripada pemaju, tetapi syarikat itu akan bertanggungjawab. Ini akan berlaku dalam tempoh 2 minggu atau 3 minggu lagi. Selepas itu saya akan memberi kebenaran kepada syarikat itu untuk membina dengan segera, dan kita boleh juga mengambil masanya lebih kurang 1 bulan, 1 bulan setengah. Selepas itu kita buka itu jalan. Baik, terima kasih. Ya, Ceras. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Pada pengetahuan saya, pada bulan Jun ini, syarikat Grand Saga kutipannya selepas operasi selama 8,5 tahun telah mengutip bayaran tol sebanyak kos pembinaannya yang sama. Ini berarti dalam tempoh 25 tahun ketinggalannya, bakinya, syarikat ini akan membuat keuntungan bersih, menolakkan sedikit cost maintenance mungkin. Ini merupakan satu kebaikan syarikat kroni Barisan Nasional. Tadi Yang Berhormat Menteri sudah memberikan satu jawapan yang paling menyedihkan dan mengecewakan penduduk-penduduk Bandar Mahkota Ceras, bahawa beliau telah bersetuju untuk pembinaan satu plaza tol di jalan utama akses tunggal masuk ke Taman Mahkota Ceras itu. Dan saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa kelulusan yang pertama yang telah pun diberikan oleh Majlis Perpandaran Kajang kepada Narajaya, pemaju Bandar Mahkota Ceras itu untuk membina jalan utama, diberikan pada tahun 1994 sebelum perjanjian konsesi Grand Saga dengan kerajaan ditandatangani. Yang kedua, jalan utama ini sememangnya menjadikan satu syarat utama dalam perintah pembangunan yang dikeluarkan oleh Majlis Perpandaran Kajang kepada pemaju. Dan ketiga, rumah-rumah baik pun komersial atau kediaman di Bandar Mahkota Ceras tidak akan memperolehi sijil kelayakan CF untuk bangunan mereka, premis mereka, jika sesuatu syarat dalam perintah pembangunan itu tidak dipatuhi oleh pemaju. Maka saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, mengapakah rumah-rumah di Bandar Mahkota Ceras masih boleh dapat CF walaupun jalan utama ini tidak boleh digunakan? Baik, cukup. Bukan, ini untuk pengetahuan Dewan ini. Baik. Kerana Yang Berhormat Tan Sri, Majlis Perpandaran Kajang walaupun tidak dapat mengeluarkan CF bagi jalan itu atau CF sijil kesempurnaan completion of work, kelayakan bagi jalan itu, tetapi Majlis bersetuju memberikan CF kepada rumah-rumah kerana Majlis sendiri yang menghendaki pemaju itu membina jalan itu. Baik. Maka ini bukan ini dari aspek ini, adakah ini merupakan satu kesalahan oleh pemaju? Saya minta penjelasan. Tan Sri Yang Dipertua, untuk mana-mana Yang Berhormat dari Ceras, Yang Berhormat tunjuk perasaan saja.
Tapi saya mengadakan beberapa bincangan dengan penghuni-penghuni rumah, telah membeli rumah, datang ke rumah saya, pejabat saya telah menunjukkan beberapa dokumen-dokumen mengapakah ini tidak boleh berlaku. Saya jelas di hati. Saya kata walau bagaimanapun jangan susah. Kita cuba selesaikan perkara ini beberapa segera yang boleh. Majlis Perbandaran tidak mempunyai kuasa untuk meminta mana-mana pihak masuk dalam lebuh raya. Menteri Kerja Raya saja boleh. Tahu tak? Kasih dia bagi kebenaran lah. Dia bagi kebenaran kepada 100 sahabat, saya tak peduli. Bila mereka mematuhi syarat-syarat, baru saya ikuti dengan saya beri arahan. Jadi saya minta ahli Muhammad dari Ceras, bantulah kita sikit. Kita bersama kerja, minta, saya pun tahu, saya kesian sama penduduk-penduduk. Penduduk-penduduk 40,000 kenderaan dalam tempoh masa 6 bulan lagi akan menggunakan jalan ini. Jadi kami mesti menjaga kepentingan rakyat, kepentingan penghuni rumah dan juga kepentingan syarikat konsorsi dan khasnya kerajaan. Terima kasih. Saya jemput soalan